Oh, mantap, mantap, mantap. Ui, ui, spik biru, spik biru. Okey, Assalamualaikum geng. Kembali lagi dengan aku, geng Hutan 06. Hari ni aku ada dekat kampung dekat kampung, bukan kampung aku lah, dekat kampung wife aku. Cuma hari ni aku tak nak bawa korang pergi casting. Hari ni aku nak tunjuk kat korang, nak bawa korang main udang. Tapi yang best ni, main udang ni belakang rumah member aku. Ni dia dah. Siap tau Apa buat ni tau? Cacing. Payah ni nak cacing. Oh, ada musim juga cacing kan? Bila lah turun? Turun mana? Ni udang. Semalam tak ada. Macam dah lama sangat yang tak datang sini. Orang dah bersihkan ke? Oh. Air belum masuk sini. Oh, ada pun. Ada bang? Ada? Lepaslah nak goreng sekali tak? Ya. Oh, dia main juga ah. Tapi dia tak serancak air pasang ah. Try dulu sebelum air pasang. Yang tahu nak bagi. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi yang best tu aku mula-mula datang terkejut tengok tempat macam ni kau main udang galah. Macam tak percaya, cakap biar betul Tam ni ajak aku main kat sini. Ada. Oh, lucu. Air macam parit kecil je. Ada barang. Pukul 2 je Okey. Cik tu kata lebih kurang dalam pukul 2 nanti air baru start pasang. Ni air dah start pasang cuma air tak sampai sini lagi Dia kata dalam pukul 2 macam tu air kat sini dah agak tinggi. Baru time tu kita sedap nak main udang. Aku kira bukannya pandai sangat mancing udang. Aku minat mancing udang ni cuma aku tak pandai. Banyak kali juga dah turun mancing udang ni cuma timing nak hook up tu itu aku tak tahu lagi. Korang yang sifu-sifu tolonglah komen sikit, ajar sikit macam mana cara nak hook up udang ni. Tu itu dah boleh ke belum? Tengok tak dapat. Aduh, jatuh je makan tapi tak lekat. Ke nak kena sembat pakai mata 3 ni Tam? Macam main kolam pula rasa ni. Betul lah tu. Bubur sikit habis, bubur banyak habis. Udangnya tak naik lagi tu dia. Saiz ni punya yang nak makan. Ni dia. Patutlah habis umpan. Kerja kau punya. Tak kumpau. Lepas dulu lah pasal ni. Ni. Pergi panggil bapak kau. Tak. Baik tau.
Ni okey sikit, besar sikit daripada tadi. Tengok, air dah start pasang. Baru ada yang saiz-saiz sikit. So, jom. Baru ada semangat. Allah. Ada. Hihi. Air dah start pasang. Betul lah tau, Mantap. Tengok sikit tau. Tengok sikit. Ada, yes. Alhamdulillah. Nyorok di belakang daun. Ya, tu dia gang. Sepit biru kontak. Ada. Oh. Ya, udang kara. Alamak, tengok sikit. Ini tak kira tau. Tak kira lah udang ni. Macam mana lu dapat udang ni? Ada. Wah, main tipu lah. Oh, mantap. Ui, sepit biru. Jangan lucu. Yes. Wah, ini yang kita cari. Aduh, apa tuan rumah yang ambil ni? Bagilah orang tetamu. Teruk ah tuan rumah ni. Tak boleh. Itu lah. Main udang ikan makan. Tak nak main ikan udang pula makan. Ada. Oh, dia lagi habis lah macam ni. Oi, bagi lah orang lain sama. Sadar. Nampak. Sadar. Rasa berlubang. Apa lubang? Ni udangnya. Gaduh. Masya. Spot ni memang best lah. Memang best lah. Sebab apa aku cakap best? Kalau aku lah, kalau katakan rumah aku kat situ, ni rumah tam tau. Tu dia punya kandang kambing. Belakang ni sawit. Tengok tempat ni geduk. So belakang rumah kau boleh mancing. Balik kerja kau mancing, balik kerja mancing. Selain daripada korang boleh mancing udang, kat sini pun ada ikan kau. Aku pernah je tadi mancing udang dengan tam. Dapat haruan, dapat puyuh. Maknanya best lah. Kau balik kerja, katakanlah ada masa dalam setengah jam, 45 minit, tapi nak mancing juga, ada pot belakang rumah. Ada pot udang kat lah lagi. Gila best. Ada. Ya ni yang makan nampak ha. Ada apa? Tu. Dapat. Terbang aja. Jadilah buat kanan-kanan. Aduh. Nak cacing ke? Ada lagi. Ada nanti. Ada guys. Yang lain jadi semua dah masuk kolam Budak lajak.
Tu ada adik-adik mancing petang-petang. Baguslah adik-adik. Hobi yang sihat lah. Cik tu datang panggil dia budak lajak. Oh. Oh. Tak besar pun dia punya makan mengejut-ngejut. Nak terbang mancing. Ya. Betul. Tapi tak ada speed biru lagi lah. Tak macam kau. Sekejap lagi Makan. Ada lagi saya ni semua. Mana speed biru ni? Terlepas je. Ada lagi tu. Ada lagi tu. Adik. Tengok hasil. Tengoklah. Dapat juga lauk. Oh, banyak. Berapa lebih ni? Seorang pun dah banyak tu. Kita orang 3-4 orang mancing. Kau kat sini Kau buluh Bawah buluh tu Getah. Pokok getah. Okey. Saya dah try pot baru pula ni. Pot kedua. Baik gila. Dia ada orang mancing. Kita try kat sini. Oh. Hai. Wah, good dah. Si pot baru. Mantap lah. Dia. Cik. Oi. Dia saja kat sini dah 4 ekor tau. Aku baru seekor. 5 ekor lah? 5 ekor lah. Gila lah. Boleh lah. Udang kenal dia lah. Weh, udang kara. Lobster. Oh ya. Ya. Pot yang ketiga. Oh, member strike haruan lah. Cukup lengkap ni. Udang ada, ikan ada. Mujur tak ada ketam dengan tidak. Dengan kita ketam pun dapat. Aduh, kau lagi. Lubuk bawah. Oh. Ada saiz sikit. Ini tercari. Alhamdulillah. Okey geng. Settle dah trik menjenggo aku ni kat belakang Matam, belakang member aku ni kat Johor. Hasil aku rasa total lebih kurang dalam 20 lebih ekor ada. Walaupun saiz dia tak besar, tapi dia rancak. Sekejap-kejap ada makan. Naik dengan tak naik je. Okey, bagi aku syok lah. Sebab dia, kau tak susah. Kau bukan nak kena pergi ganduk ke,
Tak perlu nak naik bot belakang rumah aja. Tapi hasil padu. Walaupun tak besar-besar, tapi dia banyak. Bukan semua ni tak besar, ada yang besar. Cuma tak banyak. Kebanyakannya yang saiz sedang lah. Apa-apa pun bagi aku syok. Macam udang ni memang syok. Dan layan. Okay, geng, layan.